Burung kakak tua dalam bahasa Jepun dapat diterjemah kepada Omu dan bunyi Omu agak dekat dengan nama Imu. Nombor 2. Burung kakak tua adalah salah satu elemen stereotipikal yang selalu digambarkan bagi seorang lanon klasik selain penutup sebelah mata, cangkuk sebelah tangan dan kaki kayu, yang mana ketiga-tiga ini sudah pun ditunjukkan dalam siri One Piece. Lelaki dengan eye patch atau penutup sebelah mata dah pun odah dedakan bakal muncul di arc terakhir One Piece. Crocodile memakai cangkuk sebelah tangan dan Zeff, bapa angkat Sanji, mempunyai sebelah kaki dari kayu. So make sense kalau burung kakak tua juga bakal dimunculkan Oda kerana siri ni adalah berkaitan dengan lanon. Nombor 3. Secara fizikal, mereka telah membandingkan ciri-ciri fizikal yang ada pada Imu dengan burung kakak tua. Mahkota yang tinggi bukan main yang dipakai Imu dilihat seperti jambul burung kakak tua. Jubah hitam yang panjang dilihat seperti ekor burung kakak tua. Mata merah dan bercincin yang dimiliki Imu agak mirip dengan mata burung kakak tua, dan menariknya, seseorang yang mempunyai mata yang agak sama, Mihawk, juga mempunyai nama sempena nama burung hawk atau helang. Logo Hoof of Celestial Dragon yang digunakan untuk mengecok para hamba juga dikatakan mirip dengan bentuk tapak kaki burung kakak tua. Apabila Imu turun sendiri ke Elbaf dan mengambil bentuk manusia bertanduk seperti seorang Lunarian, Imu telah menghasilkan sayap yang berbeza dengan apabila dia merasuk Gunko sebelumnya. Sayapnya ketika dia sendirian turun mengambil bentuk sayap burung berbanding sayap kelawar ketika dia merasuk Gunko, dan apabila dia merasuk para Gorosei, bentuk Imu terlihat seperti bertenggek di atas kepala mereka, layak seperti burung yang bertenggek di atas kepala.